صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد خلقه وعدد العدد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا اللهم افتح علينا وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر لك أسرة من يخل رحمتك يا أرحم. اللهم يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم يا الله افتح قلوبنا في طلب وإثارة علمنا ورزقنا الإخلاص والعمل به والناس والناس حتى تأتي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك الحمد لله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Buka surat bunyi dia telah mencerita. Kata pengarang rahimahumullah ta'ala, telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia Ibnu Mas'ud. Boleh situ dah. Bertanya aku Ibnu Mas'ud akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis telah cerita oleh dua imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata ia Ibnu Mas'ud bertanya, aku Ibnu Mas'ud akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicerita oleh dua imam. Tanya apa tu? Aku itu Ibnu Mas'ud. Apa dosa yang lebih? Bukan sekadar besar tu, lebih. Apa tu? Apa dosa? Mana katanya
kesakitan di dalam negeri akhirat ataupun azab. Itu makna dosa. Yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala, bukan pada manusia, bukan pada malaikat, bukan pada makhluk-makhluk, tak. Pada sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah, apa dosa yang lebih besar? Bukan sekadar besar tu, lebih. Nampak? Kemudian daripada situ, sabda ya Nabi. Nabi kita jawablah kepada Ibnu Mas'ud. Telah cerita oleh dua Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan dengan dosa yang lebih besar pada sisi Allah. Senang cerita ke? Pada mata Allah. Pada mata Allah. Apanya? Bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah kita tu, bahawa engkau Ibnu Mas'ud jadikan, kata begitu ayah kita kata kepada Ibnu Mas'ud, bahawa engkau hai Ibnu Mas'ud jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyengutui. Kongsi. Faham apa dia? Ibarat kepadanya di sini, umpamalah kita tanya kepada seorang, apa dosa yang paling besar? Kita tanya si A, kita ni si B. Apa dosa yang lebih besar? Si A tu kata apa dianya? Sama Allah dengan Allah. Maksudnya sama Allah kita itu dengan Allah yang lain. Kalau kita kata Allah kita kuasa, ada lagi Allah yang lain kuasa, sama juga. Apa begitu? Kalau kita kata Allah kita pandai dah, tapi ada juga Allah yang lain pandai seperti Allah kita atau menyengutui. Boleh faham apa dia? Ataupun ada lagi sembah selainnya daripada Allah. Faham apa dia? Kalaulah kata Iblis Azazil, dia satukan Allah sahaja. Boleh faham maksud dia? Dia sujud kepada Allah, dia tak sujud kepada manusia. Kalau Iblis yang asli itulah, Azazil tu, dia tak sujud kepada manusia. Dia tidak ada Allah yang lain melainkan Allah Ta'ala. Nampak gambaran dia? Itu hakikat dia. Sebab itulah istilah kepadanya, katanya dalam keadaan Nabi Khidir kata air itu adalah ketenangan. Umpama begitu, air itu adalah ketenangan. Umpamanya air ni adalah makanan zahir. Air makanan zahir. Dengan Allah makanan batin. Tu kata Nabi Khidir. Minum air adalah makanan zahir. Minum air makanan zahir. Dengan Allah makanan batin. Dua tu. Nampak gambaran dia? Apa yang kita istilah boleh faham di situ? Nak berkait dengan ketenangan. Nak kaitkan dengan ketenangan. Disebabkan apa kebanyakan manusia di akhir zamannya cari yang lain daripada Allah, maka menyengutui. Sebab Allah Ta'ala hantarkan kita ke muka bumi suruh carinya. Cari Allah tu bukan cari yang lain daripada Allah. Sekalipun dunia, tapi dunia itu kembali kepada Allah. Bukan dunia semata kembali kepada dunia. Sebab apa? Sebab manusia tidak ada ketenangan. Sebab dia cari dunia. Dunia yang tak berkait dengan akhirat lah. Semata-mata dunia. Maka orang yang cari dunia, semata-mata dunia, tak berkait dengan akhirat, umpamanya dia minum air, tetapi dalam minum airnya tadi tidak diiringi dengan batin. Apa dia? Iaitu ada Allah. Maka ada Allah itulah umpamanya minum batin ataupun makanan batin. Air itu kita ibarat minum. Faham? Maka dijadikan istilah kepadanya zahir.
Kalau orang petani kat kampung sana cakap makan air ke, dia cakap macam tu. Air pun dia cakap makan. Faham ke mana? Kampung Amor sana lah. Makan air ke? Ada. Makan nasi dah ke? Ada. Tu dia. Air sudah. Air ni jenis minum tak? Jenis hirup. Kalau makan tu lebih kunyah, lebih kepada kunyah dah. Kat sana sama ya. Makan dengan minum sama ya. Tu masuk mulut ya. Tu gambaran itu. Jadi ibarat kepadanya kata Nabi Khaidi, ibarat minum air itu adalah makanan zahir, dengan Allah itu adalah makanan batin. Sebab apa Nabi Khaidi kata begitu? Sebabnya ibarat kepadanya orang yang ada tenang, maka dia makan Allah. Maksudnya ada Allah. Orang yang ada zahir, dia minum air. Umpama kata makan zahir, makan batin. Ada zahir, ada batin. Maksudnya minum air dengan Allah. Tu rupa dia. Faham tak rupa dia tak? Sebab apa dia? Kita hidup ni, apanya sahaja kita ni tak boleh dengan selain daripada Allah. Kalau kita hidup dengan selain daripada Allah, di segi hakikat lah, segi hakikat, maka dikatakan tak ada barakah dah. Sebab bismillah, dengan nama Allah. Tiap-tiap kerja kita kena mula dengan Allah, maka adalah kebaikan. Sebab tu kita hidupnya di akhir-akhirnya, hujung-hujung umur ataupun hujung masa, hujung dunia ni, kita hidup tetapi tidak dengan Allah. Maka tidak seperti kata Jibril, atuk kita tu. Ingat tak? Permulaan adalah Allahu Akbar. Ingat tak? Kesudahannya adalah Assalamualaikum. Nampak? Gabungkan dua perkataan yang disebut, dikatakan dengan permulaan dan kesudahan. Nampak tak? Maka permulaan itu umpamanya awal, maksudnya zahir. Kesudahannya umpamanya akhir, iaitu batin. Faham tak? Kalau kita hidup di atas muka bumi, tapi sebelumnya kita lahir di atas muka bumi, makna roh dulu, batin dulu, kemudian baru zahir, jasad. Faham apa dia tu? Tapi apabila kita hidup di atas muka bumi, kita umpamanya diutamakan jasad dulu, kemudian roh. Sebab apa ni? Roh sudah hidup, tapi jasad atas muka bumi. Roh sudah hidup dan jasad sudah hidup, tapi yang mana utama dulu? Jasad dulu tak? Itu awam. Itu kebiasaan di segi syariat. Jasad dulu, sebab kita lapar tak boleh ngaji. Betul tak? Pernah tak nak mari kelas duha lapar? Makan kau kelas dulu? Itulah jawapannya. Betul tak? Tapi kalau orang hakikat sampai tahap hakikat, makannya tepi dulu. Boleh faham apa dia? Jangan buat hakikat pula tambah geseri. Boleh faham apa dia? Istilah kepadanya umpamanya orang biasa dengan makan rohani dulu. Kita ni biasa dengan makan jasmani dulu. Kena beza. Boleh faham maksud dia? Orang yang lebih kepada mulakan syariat, sebab tangga pertama syariat, sebab tu kita mula dengan jasad dulu. Faham tak? Nampak gambaran dia tu? Maka kita ni kebiasaannya dengan jasad dulu, maka kita kena isi perut dulu. Apabila kita isi perut, kita baru ada kudrat, ada kekuatan, boleh solat, boleh buat amal ibadat, boleh datang kelas duha. Tapi jangan sampai ke isi perut tu sampai tak boleh nak datang. Faham maksud dia? Jangan isi lebih. Isi lebih. Kalau kita isi lebih, jadi masalah. Boleh gambaran dia. Maka sebenarnya lebih kepada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada diri masing-masing. Ada setengahnya orang lebih kepada tarekat dahulu. Ada setengahnya lebih kepada syariat dahulu. Ada setengahnya lebih kepada hakikat dahulu. Bagaimana kita nak buat syariat? Kalau biasanya lebih kepada badan dulu. Betul tak? Mana badan kita orang biasa ni kena makan dulu lah, kena minum dulu. Betul tak? Kalau lah kata orang tarekat ni, kadang-kadangnya dia isi rohani dulu. Isi rohani dulu.
Lepas tu makan juga, makan dia tak seperti orang syariat. Dia pantang sedikit. Faham tak? Kadang-kadang benda berdarah dia tak suka sangat. Dia lebih kepada buah-buah, sayur-sayur. Faham tak rupa dia tu? Tu umpama macam tu. Tetapi orang hakikat, jenis berdarah-berdarah pun kurang, sayur-sayur pun kurang. Dia lebih kepada hakikat. Apa dianya? Dia tak lebih kepada lebih makan. Tapi makan juga apa yang ada. Ada beza. Ada beza. Tetapi diutamakan hakikat dulu. Allah yang isi itu. Isi apa dia? Dengan Allah dulu. Kemudian dia pergi apanya? Dengan minum. Zahir. Maka dia roh dulu. Faham? Dia roh dulu. Tak sama tu. 3 perjalanan tadi tak sama. Maka kita tengok orang yang bagaimana, kita kena terima sama-sama. Sebab apa dia? Orang tu berbeza, berlainan dengan kita. Jangan kita ambil orang tu seperti kita. Tak boleh. Dan jangan kita itu seperti orang tu. Tak boleh tak? Nampak ubah dia tu? Boleh. Tengok setengah orang makan nasi betul masa tak? Setengah orang makan nasi tak betul masa tak? Setengah orang hari tu pun tak makan pun ada. Jangan kita ikut orang yang tak makan. Dia serik kita. Itu kaedahnya. Boleh faham apa dia tu? Maka kita ni umpamanya kelas duha bagi ni, kalau kita tak makan, rohani. Gastrik, betul tak? Apa gastriknya? Boleh jadi Jumaat ni tak datang dah. Kalau tak makan Rabu ni. Faham? Tak makan Rabu ni makna gastrik lah. Masuk hari Jumaat tak boleh lagi dah. Tak makan pula Jumaat tu, 2 kali gastrik. Isnin tak mari pula. Faham apa dia? Itu gastrik tu, sakit perut. Sebab tak makan, tak biasa dengan jadual. Itu jadual tu umpama makanan kita. Boleh faham makan? Mana datang kelas itu umpamanya minum. Datang Isnin, datang Rabu, datang Jumaat, datang malam Minggu, umpama minum. Boleh? Selepas tu dengan Allah tu umpama batin. Nampak gambaran dia? Jadi kita datang tadi, umpama sekarang ni, umpama tengah sedang nak minum. Tapi minum dengan apa? Minum dengan batin, iaitu Allah. Kelas kita ni umpama zahir, ada Allah adalah batin. Maka zahir dan batin, maka hidup. Itu kata Nabi Khidir, Allah alaihi salatu wassalam. Sebab air itu kekal kepada ketenangan. Ingatlah, air itu adalah kekal kepada ketenangan. Boleh faham apa dia? Cuba kita tengok ni. Zaman sekarang. Zaman sekarang dah mula dengan angin. Ingat pintu kiamat dah buka berapa hari pula? 15, 16 dah mula buka. 15, 16, 17, 18, 19 sampai ke 30. Dia pada awal sehingganya awal dia jam pada akhir ke 16. Boleh. Dah bermula dengan angin. Awal-awal lagi dah mula. Ni berapa hari dah? 6. 6 hari dah. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Masuk 7 dah. Angin. Maka perhatilah, angin lain daripada angin lain. Angin yang kita tak pernah jumpa. Hingga angin itu kalau rumah boleh tolak rumah. Kalau bumbung boleh cabut bumbung. Kalau air, ia boleh tolak air jadi tsunami. Angin kuat. Boleh faham? Untuk orang yang nak merayakan maksiat, untuk orang yang nak raya dalam keadaan melalaikan dengan Allah. Maka perhati tengok dalam tempoh sebulan. Apa dia? 15 jam 15 ke 30 jam pada awal, 1 jam pada awal, sehingganya 16 jam pada akhir. 16 sehingganya 30. Sebulan tempoh dia. Perhati tengok situ lah. Perhati. Itulah gambaran dia. Baik. Kemudian boleh gambaran dia. Maka kita jangan tegang. Kita jangan tegang. Sebab apa dia? Tegang itu bukan ketenangan. Maksudnya ibarat sini umpama kita jangan tegang dalam keadaan kelalaian. Kita jangan tegang keadaan maksiat. Sebab kita kena dikuburkan. Faham tak? Dikuburkan apa dah?
kita menyungutui selain daripada Allah. Sebab kita tadi kita bahas berkenaan dengan dosa yang lebih besar adalah menyungutui. Sebab dosa yang paling besar adalah syirik dengan Allah. Apabila syirik dengan Allah adalah maksiat yang paling besar. Berapa ramai orang yang maksiat dengan Allah di akhir zaman? Betul tak? Nampak orang sembahyang, nampak orang puasa, tapi dalam sembahyang, dalam puasa, dalam mengaji tadi, dalam amal ibadat, dalam buat baik adalah cahaya yang menyesatkan kita. Apa maksudnya? Rasa kita dah cukup, rasa kita dah lebih baik, rasa kita dah sempurna, rasa kita lebih daripada yang orang lain. Maka di situ jawapannya katanya cahaya yang menyesatkan kita, yang mentenggelamkan kita dalam lumpur, dalam selut dia panggil dia, dalam hutan. Ibarat begitu dah. Boleh faham? Kita makan solat, umpamanya naik hutan satu pokok. Kita makan solat, naik hutan satu pokok, dua pokok dah. Satu hari 5 waktu, 5 pokok, naik kayu balak 5 pokok. Betul tak? Makin lama, banyak kayu balak, banyak pokok, banyak atas bukit tu. Kita duduk dalam tu. Lepas tu tak boleh nak keluar. Sesat dengan kayu balak yang kita bina tersebut. Sebab apa dah? Kita rasa dengan kita rasa cukup. Itu umama begitu tu. Boleh? Habis tu. Baik. Kemudian katanya di sini boleh. Kita tulis kaedah Nabi Khaidir sikit, tulis. Kita tulis kaedah Nabi Khaidir sikit supaya kita dapat ketenangan. Sebab ujian Allah Taala di akhir zaman ni jauhlah daripada tidak ketenangan. Boleh? Maka timbulkan angin, api, gempa dan kebakaran, semoga kita tertenang. Tapi ketenang tadi minum air zahir, dengan Allah batin. Baik, tulis gitu. Ketenangan untuk selamanya, tajuk dia. Ketenangan untuk selamanya. Ini kaedah Nabi Khaidir untuk kita bawa kehidupan akhir zaman. Sebab Nabi Khaidir ni dia hidup dah dan dia tenang. Dia faham? Maknanya air itu kekal kepada ketenangan. Air itu kekal kepada ketenangan. Kita ada ke tak ketenangan? Tak? Kita ada ke tak ketenangan? Ada. Sekali lagi, siapa tulis? Ketenangan untuk selamanya, itu tajuknya. Ketenangan untuk selamanya, itu tajuknya. Baik. Air itu kekal kepada ketenangan. Dapat tulis? Kita ada ketenangan tak? Asalnya kita tak ada betul. Lepas tu kita cari ketenangan. Kemudian jumpa. Setelah jumpa kita nak kekal. Boleh faham tak? Selama mana umur kita ada, selama itulah kita nak kekal dalam ketenangan. Boleh? Tak nak kekal ketenangan saja, dalam ketenangan. Boleh? Itu ibarat begitulah. Sebab apa dia? Sebab air itu kita kebam ke minum? Minum tak? Tapi di kitab sini tak sebut maksudnya dalam ketenangan, tapi ketenangan. Sebab apa? Air itu umpama masuk ke dalam, maka dia tenang di dalam. Itu ulasan. Baiklah. Kemudian kesemula. Air itu kekal kepada ketenangan. Tengok dia main dengan kepada tu. Bila kepada dia pergi. Di sini ke mana? Faham tak? Daripadanya mulut ke perut dah. Mana? Apabila sampai perut, tenang tak? Kalau duduk ditekak, tenang tak? Itu ibarat dia. Ketenangan. Nak pergi ketenangan tu? Boleh? Baik. Kemudian tegang itu bukan ketenangan. Tegang itu bukan ketenangan. Boleh faham? Maksudnya apa? Tegang itu bukan ketenangan. Maksudnya tak minum. Air ada, tak minum. Dahaga tapi kerah perut. Faham apa? Faham apa sini? Kerah perut buat-buat tak nak minum. Kerah kepala. Faham? Maksudnya tegang kan, tegang. Bagi air cawan tak nak minum, bagi nasi tak nak makan. Faham umpama dia? Air itu umpama zahir ke tadi? Selepas tu dengan Allah umpama batin. Air asalnya kejadian. Ingat tak? Syariat air. Ingat dulu. Lepas tu tarekat angin. Lepas tu
Hakikat tanah. Selepas tu makrifat api. Syariat tadi apa? Air. Umpamanya orang tak mau belajar syariat, faham apa dia? Hak wajib dia tak nak belajar, hak sunat dia tak nak belajar, hak harus dia tak nak belajar, hak makruh dia tak nak belajar, haram juga dia tak nak belajar. Maka umpamanya dia tak minum air. Apabila tak nak minum, nak tanya dahaga ke tak minum air? Dahaga. Dahaga, sangat dahaga. Sebab apa dia? Tegak lah, 5 tegak. Mana tegak? Tegak. Ketegak. Oh, udah bahasa lain dah. Apa dia ketegak? Bahasa Kedah. Ketegak. Oh, berdegil. Tak nak minum dah. Teh sungguh. Maka kita kena minum. Kita minum 5 kali minum. Semua kena rasa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita rasa semua. Benda yang wajib Allah bagi rasa. Benda sunat Allah bagi rasa. Harus Allah bagi rasa. Makruh Allah bagi rasa. Haram Allah bagi kita rasa. Semua satu dunia, semua ada benda haram. Semua dunia pada dia ada benda sunat. Ada harus, makruh dan haram. Tapi apabila setelah kita rasa, kita beza. Maka kita ada dah hilang dan kita ada juga dahaga. Nampak gambaran dia tu? Sebab apa dia? Daripada tadi umpamanya air. Sebab syariat umpamanya air, tarekat umpamanya angin. Sebab itulah awalnya mula masuk ataupun mula buka pintu kiamat, dia datang dengan angin dulu. Dia datang dengan angin dulu. Apabila datangkan angin, itu tanda dia. Maka dia bawa air sekali. Sebab sebelum angin dia air. Boleh faham apa dia? Cuba kita perhati. Kalaulah air itu datang, biasanya sekali dengan angin. Sebab apa dia? Asalnya syariat dulu. Maka syariat itu air. Kemudian tarekat itu adalah angin. Maka angin datang, dia tolak semua. Dia faham apa dia tu? Itu kaedah dia tu. Disebabkan apa dianya? Disebabkan degil. Ketegak. Ketegak. Keras kepala. Tak nak minum zahir, tak nak makan batin. Faham apa dia tu? Tak nak minum air dan tak nak makan Allah. Maksudnya tak nak belajar syariat Allah. Dapat jawapan dia tu? Kali lagi nah, boleh. Maka hakikatnya kita kena tahu yang mana wajib, sunat, harus, makruh dan haram, supaya kita dapat membezakan di antara yang mana kita kena diutamakan. Boleh faham apa dia tu? Tapi zahir dan batin kita perlu ada tak? Kita perlu ada. Sampai ke bila? Sampai ke selamanya. Sebab tu tajuk ni tajuk apa dia? Ketenangan selamanya. Nampak? Maka Nabi Khidir mati tak? Tak mati lagi. Maka selamanya ambil kaedah Nabi Khidir. Jangan nak jadi Nabi Khidir. Mungkin boleh faham tu. Tu dia. Tu kaedah dia tu. Baik. Tegang itu bukan ketenangan. Jangan tegang. Tak perlu tegang. Tapi tegang atas sebab tak mengapa yang bermakna tegang. Tegang dengan minum. Tak apa. Tegang tak minum jangan. Pandai. Maka kaedah tu tempat kita bahas diri lah. Mana? Dahaganya, amonnya, agamanya tu. Maka minumlah. Apa dah? Pagi ni. Dahaga tak? Dahaga. Zahir ke batin? Dua-dua. Tengok tu jawapan dia. Zahir ke batin? Dua-dua. Ya dah. Tahu tak tu? Umpama tadi nak datang kelas, makan dulu zahir. Sampai sini, makan pula batin. Tahu tak? Zahir dengan batin, mana makan banyak? Zahir pula dah. Moga biasa kita orang awam ni lebih kepada zahir banyak. Tak apa. Zahir banyak, boleh kita jalan ke agama yang batin. Itu lebih baik. Itu dia. Baik. Sambung lagi. Tegang itu bukan ketenangan. Baik. Pada titik yang pertama itu,
pada titik yang pertama itu, ini kita berkait dengan syirik lah. Kita nak tenang dengan Allah. Ingat tu, apabila kita belajar pondok, kita belajarnya agama di sekolah, di pondok, di majlis ilmu dan sebagainya, maka di sini kita kena ingat tu sebagainya titik. Permulaan. Sebagai titik permulaan. Baik. Pada titik yang pertama itu adalah ketenangan. Nampak apa dia? Adalah ketenangan. Nampak gambaran dia tu? Adalah ketenangan. Soalan. Air tadi adalah syariat, betul tak? Berapa titik kita minum? 5 lah tak? Syariat tu 5. Maka kita perlu diutamakan yang mana? Dalam 5 tadi kita utamakan yang mana? Yang pertama tak? Maka apabila kita utamakan yang pertama, maka dia utama juga yang kelima. Yang pertama tu wajib, yang kelima haram. Maka apabila kita buat yang wajib, haram tertolak. Nampak gambaran dia tu? Kalau kita tinggal yang haram, maka kita utama yang haram juga, maka jadi terguna yang pertama. Kita tolak yang haram, kita buat wajib. Sebab haram itu wajib talak. Wajib itu wajib kerja. Maka apabila wajib kerja, tertolak haram. Itu kaedah dia. Dia faham apa dia tu? Jadi umpama situ dulu. Contoh gini. Kita masuk waktu. Dah masuk waktu, kita umpamanya solat. Kalau kita tak solat, haram. Kalau kita solat, jadi wajib. Maka tertolak haram tadi tu. Umpama pagi ni kelas fardu ain, kita datang, tertolak haram, kita kerja wajib. Lepas tu tiba-tiba kita belajar agama, kita mengata diri kita, ngaji agama nak buat apa? Ngaji agama nak makan apa? Ngaji agama nak kerja apa? Betul tak? Kita katakan begitu. Bila kita katakan begitu, umpamanya tak ada ketenangan tu. Umpama kita minum tapi tidak dengan Allah. Umpama minum zahir saja, dengan Allah tak ada, batin tak ada. Sebab tu kita boleh kata begitu. Sebab Nabi Khidir katanya, ibarat kepadanya, ketenangan itu ada 2. Maka minum dengan ada Allah. Minum tadi syariat. Kita kena minum, kena tahu 5 perkara tadi. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kalau syariat asal 2, taklifi dan wada'i. Ingat tak dulu? Maka ikut hakikatnya 10 tu kena ada. Syariat 2, syariat taklifi, syariat wada'i. Taklifi 5, wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Wada'i 5, sebab, syarat, manik, sah, batal. Maka daripada situlah umpamanya syariat air, kita kena mengalir ikut perkara yang tersebut. Maka dengan Allah 10 tadi, maka tenang ada. Orang katanya, kita ke, siapa ke, ngaji pondok, nak buat apa, nak makan apa, nak kerja apa. Disebabkan apa? Kita boleh istilah begitu. Sebab kita tidak berterusan. Kita ada syirik selainnya daripada Allah. Itu boleh timbul soalan. Faham tak? Jalanan Allah, kerja Allah, adakah kita patut kata begitu? Nampak? Sebab apa ni? Kita kerak-kerak, kita berkerak-kerak, itu tak berjaya. Dunia kita berterus ke kerak-kerak? Terus tak? Sebab tu jaya. Cuba suluh kita, kalau kita cari dunia, kalau kita berhenti, jaya tak? Kenapa kita tak cakap juga macam tu? Tapi akhirat, ngaji pondok, ngaji agama, kita kata nak makan apa? Iyalah kita mengajar apa, kita mengaji kerak-kerak. Kalau dunia pun kita belajar kerak-kerak, kita kerja kerak-kerak, kita cari kerak-kerak pun sama. Juga sama begitu. Cuma kita berterusan. Tengok tok-tok guru pondok. Saya nampak dengan pengalaman saya,
maksudnya saya belajar dengan guru-guru, mengajar ya kerjanya, tapi berterusan sampai ke mati. Adanya makan, adanya minum, sebab berterusan. Lepas tu kita umpama hantar anak ngaji pondok, belajar agama 5 tahun berhenti. Lepas tu anak balik rumah, macam ni belajar pondok ni. Sudah pondok pula salah. Macam ni 10 tahun duduk belajar sekolah asrama. 10 tahun berhenti tu. Tapi dunia berapa tahun? Sampai ke akhir hayat. Iyalah ada makan. Sebab akhir hayat cari dunia tu. Tapi akhirat kerat-kerat. Maka timbulkan perkara yang tersebut. Nampak? Salah kita, jangan salah orang lain. Boleh faham apa dia? Itu kaedahnya. Tengok arwah ayah saya, anak dia masa dia hidup berterusan dengan agama. Contohnya dia didik saya. Walau saya bukan seorang yang minat agama, tidak, tapi jiwa agama tu ada, tapi tak minat. Kenapa boleh tak minat? Sebab pakai ni. Apa tu pula dia? Bukan serban ni, akan. Sebab pakai ni. Apabila kita pakai ni, jiwa Allah dah letak ada agama. Sebab semua ada agama. Allah janji di alam ruh. Semua ada agama dalam ni. Tapi apabila lahir mari, kita tak ada kaedah nak gambaran dalam ni. Maksudnya nak rasa. Maka kita akan gambaran dengan ni. Kenapanya? Sebab lahir mari, mata telek. Faham tak? Maka budak bayi tadi celak dengan rupa ni, maka kalau mak juga ayah celak dengan rupa ni, dia akan didik dengan rupa ni. Nampak gambaran dia? Apabila rupa macam tu, bagaimananya agama nak berterusan, maka di situlah tunjukkan bahawasanya akhir-akhir zaman kiamat agama, bukan kiamat dunia lagi, kiamat agama dunia. Sebab apa tak kiamat dunia? Sebab orang cari dunia tak berhenti, agama kerat-kerat. Maka timbullah ngaji pondok nak makan apa, ngaji agama nak makan apa. Tak apalah, 4 tahun cukuplah, 2 tahun cukuplah, sekadar pandai baca Al-Quran. Tu ni. Tapi hidup nak dengan isi Al-Quran. Nampak gambaran dia? Sebab itulah ulama sehingganya hafal Al-Quran, hafalnya hadis, hafalnya matan dan kitab, ulaskan isi-isi sehingganya jadi beberapa buah kitab. Supaya apa dia? Hidup kita seperti kitab. Sebab itu daripada awal-awal dulu kita bahas, kita adalah kitab. Kitab diri sendiri. Maka kita kena bahas berhelai-helai, helai-helai diri kita diri sendiri. Dengan apa dia? Dengan Allah. Minum adalah zahir, dengan Allah adalah batin. Minum apa tadi? Air. Maka air itu ditafsirkan dengan syariat 2. Mananya? Apa dia? Taklifi dan wada'i. Taklifi 5, wada'inya 5. Maka daripada 5 kembali kepada 10. Nisbah kepada 2 syariat, taklifi dan wada'i. Maka minumlah 5 tadi jadi 10. Dia faham pada tu? 5 tadi wajib, sunat, harum, makruh dan haram. Sebab syarat manik sah batal. Bolehkah kita nak kata sah syirik? Tengok kita. Bolehkah tak kita nak kata batal syirik? Tengok situ. Mana sebab, mana syarat, ada ke tak manik. Rupa begitu. Halangan tu manik. Semua tu kita dah bahas dahulu dah. Kaedah dia. Nampak? Dapat tulis? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Baik. Pada titik yang pertama itu adalah ketenangan. Baik. Sebab tu orang-orang kita akhir zaman ni, dia tak belajar agama, dia tak ada tenang. Biar ada langkah dulu. Boleh? Sebab kita belajar dulu syariat tak? Syariat satu langkah. Tarekat pergi langkah yang kedua, maka stabil. Pergi pula hakikat. Tak selesai juga orang duduk hakikat, maka pergi makrifat, baru stabil. Maka langkah yang kelimanya hakikat Allah, maka tak ada kita, semua tak Allah. Hakim tak ada. Maka jadilah 5 jari. Faham apa dia? 5 jari zahir, 5 jari batin. Maka gabungnya jadi 10. 5 zahir, 5 batin.
Faham? Ubah dia tu. Yang kita duk pegang selama ni. Maka 5 jari kaki kanan, 5 jari kaki kiri. 5 kanan zahir, 5 kiri batin. Gabung dia tu, tegak. Maksudnya apa? Langkah kanan, langkah kiri. Pegang kanan, pegang kiri. Kuat. Ini umpamanya 5, 5, lipat 20. Boleh gambaran dia tu. Istilah begitu nah. Habis itu. Itu langkah dia tu. Pada titik yang pertama itu adalah ketenangan, dan ketenangan itu boleh. Dan ketenangan itu daripada mana? Daripada batin. Itu jawapan dia. Ini kata Nabi Khidir nah. Kata Nabi Khidir. Dan ketenangan itu daripada batin. Faham apa dia tak? Umpama macam ni boleh. Saya nak test dengan nak. Lepas tu balik buat nah. Kenal pokok kelapa? Kenal nah. Tinggi ke rendah? Ambil yang tinggi. Senang kita. Cuba naik kaki sebelah, tangan sebelah. Lepas tu tenang tak rasanya kalau orang suruh naik? Tak senang tak? Orang paksa kita. Kalau tak naik, nak tembak kita. Maka kita kena naik sebab nak selamat daripada mati. Betul tak? Lepas tu tangan sebelah je dengan kaki sebelah. Cuba panjat tengok. Tak boleh. Maka perlu kiri. Sebab batin tu ketenangan. Nampak upah tadi tulis apa dia? Dan ketenangan itu daripada batin. Faham apa dia? Hak batin tadi atas katanya Nabi Khidir dia kata apa dia? Dengan Allah tu batin. Hak zahir tu minum. Maka minum tadi umpama zahir, batin tadi dengan Allah. Maksudnya minum dengan nama Allah. Faham apa dia? Hidup dengan nama Allah, makan dengan nama Allah, kerja dengan nama Allah. Maksudnya faham maksud dia? Mengaji dengan Allah, tulis dengan Allah, tidur pun dengan Allah. Hatta sekalipun dalam kelas pun tidur dengan Allah. Faham maksud dia? Tu dia. Nampak upah dia? Bukan nak sentuh, tidak. Umpamanya penat sungguh dah letih sungguh. Tidurlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur, tak apa. Tiba-tiba terlelap, celak mata segar. Tak apa, tidak masalah. Sebab ada Allah kan. Kalau tidur kerana diri buat tak kuat. Ya sentiasa letih. Habis itu. Boleh dah? Dah boleh gambaran tu. Supaya kita nak hidup, Sebab batin tu umpama roh, zahir tu umpama jasad, batin itu umpama hati, zahir umpama akal. Boleh faham? Maka kita hidupnya lebih kepada dunia, cari tak berhenti dengan dunia, maka akallah tempat kita guna. Ini faham apa dia tu? Tu dia. Baik. Ketenangan batin. Tengok. Ini nak ulah dia. Ketenangan batin itu adalah ketenangan batin itu adalah hati. Ini kita berkait dengan syirik ni. Supayanya hati kita tu tak ada selain daripada Allah. Kalau hati kita ada juga selain daripada Allah, menunjukkan bahawasanya akidah kita lari dah lah. Kalaulah kata tangan kaki anggota zahir itu bagi kufur. Kufur nikmat sahaja, bukan kufur agama. Jangan kufur hati. Boleh? Kalau kufur hati, na'udzubillah, murtad terus. Boleh faham tak kepada dia tu? Ni kita dah berkait bab syirik ni, bab syirik. Sebab dosa yang lebih besar. Boleh faham? Sebab dia kait dengan apa dia? Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ayat atas kita dah bahas tu. Yang minggu lalu dah. Makna kata yang tu dosa tak besar lagi. Dosa yang tidak ada keampunan iaitu syirik. Yang jatuh agama tu. Kalau kufur nikmat, itu lebih kepada ada ampun lagi sekiranya dosa kecil dengan solat, kalau dosa besar dengan taubat. Nampak gambaran dia tu? Tu hakikat situ nah. Habis. Adalah hati yakin, tenang. Itu kata Nabi Khidir. Sebab apa dia keluar 3 tu? Sebab apa? Sebab 3 tadi tu dia berkait daripada ketenangan. Sebab ketenangan bukan di zahir ni.
Akal umpama zahir, hati umpama batin. Sebab akal berkaitan dengan jasad, hati berkaitan dengan ruh. Maka yang kait dengan hati tadi. Sebab ketenangan adalah hati. Satu. Boleh faham? Tapi dia tafsirkan daripada hati tadi keluar dua. Maknanya hujung tu yakin dan tenang. Ingat, yakin bukan di fikiran, yakin di hati. Kenapa kita boleh tafsir begitu? Sebab yakin ni, kalau hari ni orang cakap macam ni, kita percaya macam ni. Besok orang cakap lain pula, kita percaya besok. Tu akal. Akal dia tak ada keyakinan, tapi hati tetap yakin. Boleh faham maksud dia tu? Itu beza dia, perjalanan beza dia. Yakin bukan di akal, adalah di hati. Contoh, begini kita kata. Hari ni bulan ni kita kerja satu tempat. Tiba-tiba tengah-tengah nak kerja tu kak, orang main bagi tahu kepada kita, pergi kerja tempat amor. Tempat amor gaji pun mahal, token pun baik. Boh, dia duduk menung. Tempat dia gaji murah, token tak baik. Ataupun token dah baik dah, dia pun tengok, tak yakin dengan yang di tempat dia kerja. Bulan depan pindah. Sebab apa? Dia dengar. Kadang-kadang mata tak lihat lagi. Nampak gambaran dia? Kapan dia pergi? Apabila dia nak pergi tu, tiba-tiba bunyi pula berita satu lagi. Pergi tempat amor lagi gaji mahal. Dengar pula tu. Sebab apa dia? Dia goyang dah, dia tak yakin. Sebab apa? Dia pakai ni. Kalau hati, tepat tu je tak. Boleh faham gambaran dia? Atau kaedah di situ. Nampak? Boleh nampak contoh situ? Tu benda tak payah tu tak? Kalau payah tu buat tak faham lah tu. Baik. Kemudian pergi kepada yakin. Ingat tak yakin kita dah bahas dulu? Hakikat. Ingat? Hakikat. Lupa pula dah. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Ingat tak syariat berapa? 5. Tarekat 5. Hakikat 5. Marifat 5. Hakikat 5. Katanya syariat apa dianya? Sah etika ahli sunnah wal jamaah, benar qasad, jangan melampaui, sempurna janji, jangan melampaui. Selepas tu mengekal jalan agama, kerja agama. Betul. Selepas tu tarekat, perkataan, perjalanan, kediaman, kelakuan, rahsia. Hakikat bersungguh. Satu. Yang kedua, yakin. Baru jumpa yakin. Nampak tak tu? Tu. Sebab tu dia duduk di hakikat tu. Sebab dalam. Apabila hakikat dia duduk dalam, dia tenang ya. Orang hasut kita ke, orang kata kat kita ke, Allah uji bala kepada kita ke, Allah uji susah ke, Allah uji tak ada kerja ke, Allah uji kerja kaji murah ke, kita tetap yakin dengan apa yang Allah bagi rezeki kepada kita. Maka kita tak akan keluar ngaji agama nak makan apa. Faham tak? Nak buat macam mana? Rezeki sekadar tu kita terima. Mungkin Allah Ta'ala simpan kat kita. Contoh bulan ni kita ada kerja tu, dapat keluar gaji, makan, minum dan sebagainya. Tiba-tibanya bulan depan tak ada kerja pula dah. Tak apa, anggap kata Allah sedang kumpul duit itu. Faham tak? Kumpul, tiba-tiba bulan depan dapat kerja. Tiba-tiba gaji mahal daripada bulan yang lalu kita kerja. Allah nak simpan. Sebab apa dia? Kemungkinan kalau kita kerja setiap bulan, dapat makan setiap bulan, tak ada simpanan. Umpama begitu. Sebab tu orang yang redha, orang yang terima, sentiasa percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, rezeki tak habis. Bank dengan Allah. Dia faham? Ya mari bila ni, ya datang bila rezeki. Tiba masa kita perlu. Yang kita perlu tadi, yang Allah perlu, bukan kita perlu. Betul tak? Yang kita duk cari sekarang ke dunia itu umpama kita perlu, Allah tak perlu. Faham maksud dia? Sebab itu Allah perlu kita ke akhirat, ke syurga. Sebab tu dia halang rezeki. Kalau kita ada rezeki banyak, kita membazir, kita membuang, maka Allah halang. Bila Allah halang, kita tak reda. Bila kita tak reda, rezeki semua dulu hak kita terima, kita kasih reda, sebenarnya tak reda. Faham maksud dia? Kita tak reda.
Sebab apa dia? Allah cuba halang ya. Tiba-tiba kita tak reda. Bermaknanya kita dapat dulu sebelum ni sebab kita dapat. Kita reda. Bila kita tak dapat, kita tak reda. Menunjukkan bahawasanya kita tak reda. Nak tahu kata sebelum ni kita ada makan minum kita reda? Betul? Kita kaya kita reda, tiba-tiba jatuh miskin kita reda juga. Menunjukkan bahawa yang dulu tu kita reda. Atau kunci dia. Tu nak tahu dah. Sebab apa dah? Tenang tu ada. Masa kita kaya kita tenang tu, masa miskin kita tenang. Itu tenang sebenarnya. Masa kita kaya kita tenang, masa kita miskin kita tak tenang. Jawab kata sebenarnya dulu tak tenang. Tertipu dengan cahaya yang menyesatkan kita dalam keadaan melalai dengan harta. Faham tak rupanya tu? Itu cara kita nak kaji. Nak tahu kata tertipu dalam cahaya ataupun tidak. Tapi hakikatnya kita kena kembali kepadanya bulan Rabiul Akhir yang berkenaan dengan 5 maha. Tu baru dapat jawapan. Maha baik satu. Maha memimpin dulu, jangan laju. Maha memimpin, lepas tu Maha memberi, selepas tu Maha kuasa ataupun agung, selepas tu mengawasi. Tu dia tu. Maka semua Allah tu maha, maka tidak ada kita maha. Nampak tak tu? Sebab tu Allah bagi bulan ni mahanya. Allah tak bagi bulan ni mahanya. Tu dia. Barulah kita tak ada rasa aku keakuan. Kalau dulu kita rasanya adanya maha Allah beri, tiba-tiba Allah tak beri bulan ni, kita tak boleh terima, maka kita yang rasa kita maha, bukan Allah yang maha. Maha kuasa Allah lah tu. Tiba-tiba tak ada bulan ni kita kerja, contoh kita kerja bulan ni dapat gaji. Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita kata begitu. Allah yang maha memberi, Allah maha memimpin. Tiba-tiba bulan depan pula kita kerja. Sebulan tak dapat. Kenapa ni? Tak dapat ni. Kenapa tak keluar gaji ni? Kenapa pula dah? Nampak gambaran dia? Maka sebenarnya kalau rupa macam tu, kita sebenarnya maha. Lidah tadi tu hanya zahir kata Allah maha, tapi hakikat kita ada lagi aku keakuan. Itu salah. Sebab tu boleh keluar perkataannya, kita kata ngaji pondok nak makan apa? Ni faham tak apa? Walhanya Allah itu adalah agama. Agama itu adalah ada. Apabila ada apa tak adanya. Itu gambaran dia. Dunia asalnya ada ke tak ada? Dunia asal ada ke tak ada? Tak ada. Lepas tu kita ada kejar selebih-lebihnya sehingga lalai akhirat. Bermaknanya tertipu dengan dunia. Sebab Allah tu bukan dunia, Allah itu akhirat. Sebab akhirat tu kekal, dunia tak kekal. Maka siapa yang kekal? Allah. Maka akhirat tu kekal. Tu gambaran dia. Boleh faham? Maka carilah dunia yang boleh mengekalkan kita ke akhirat. Itu dunia yang kekal. Dunia tak salah, kita yang salah guna dia tu. Sebab kita nak Allah memberi. Dia tu Ar-Rahman. Dia beri kepada hamba dia. Nak apa aku bagi. Nak syurga bagi, nak neraka bagi. Dua-dua Allah bagi. Baik. Sambung lagi. Maka yakin tadi tak? Sebab yakin tu keluar ke mana? Yakin itu ia adalah hati tempat beriman. Ingat tak dulu kita faham? Yakin ia keluar hati. Hati itu adalah tempat tetap dan percaya. Ingat tak? Maka percaya situ dia keluarnya pergi kepada apa? 5. Pergi kepada bab zuhud 5 hakikat. Bawa selalu. Mana? Boleh cakap tadi cari mana? Boleh cakap 5 hakikat. Ya. Dia ingat hak 5 tu. 5 zuhud tu. Hakikat hidup. Hakikat diri. Hakikat kebendaan. Hakikat tipu daya. Hakikat tugas. Ini tugas kita. Apabila kita tahu tugas, tipu daya pun tak boleh tipu kita dah. Ingat tak dulu? Hakikat zuhud 5. Sekali lagi kita tulis. Hakikat hidup. Hakikat diri. Kita letak dia yakin tu. Kita letak dia yakin. Sekali lagi susun macam ni. Yakin, kita tulis di bawah yakin ataupun di tepi yakin, buatlah. Apa dianya? Tetap hati percaya. Macam tu. Tetap hati percaya. Itu diyakin. Boleh?
Kemudian daripada situlah dia keluarnya 5 zuhud. 1 zuhud keluar 5 lah. Keluar perkataan zuhud. Sebab orang yakin dia zuhud. Boleh faham? Daripada 3 tadi hasil zuhud. Sebab tu zuhud daripada dalam. Sebab tu orang zuhud ni dia tak gembira, dia tak seronok. Ada baik ke dia sama, ada tak baik ke dia sama. Sebab baik tak baik semua tu sama je. Faham? Maka keluar daripada zuhud tu 5 hakikat. Mana? Yang pertama hakikat hidup. Yang kedua hakikat diri. Dan diri sendiri. Diri kita perlu bahas juga tu. Diri apa? Diri tu apa? Sendi tu apa? Ri tu apa? Ingat tak? Kita bahas dulu 5 tu. Jangan lupa tu semua kait habis tu. Semua kait habis. Mana? Boleh? Hidup, hakikat diri, hakikat kebendaan. Kebendaan ni wang ke, duit ke, kelas ke, tak kira. Tak ada kelas ke benda juga tu. Ada kelas pun benda, tak ada kelas pun benda, di rumah pun benda, bukan di rumah pun benda, semua tu benda. Kerja pun benda, tak ada kerja pun benda. Boleh faham apa dia? Situ habis. Boleh hakikat benda. Anak pun benda, suami pun benda, isteri pun benda. Boleh faham? Semua benda tu. Kita kena tahu hakikat. Boleh? Baik. 3 dah. Yang keempat, hakikat tipu daya. Mana? Anak pun boleh tipu daya, suami pun boleh tipu daya, isteri pun boleh tipu daya, harta pun boleh tipu daya. Semua sama tu. Anak hidup tak? Hidup. Suami hidup tak? Hidup. Isteri hidup? Hidup. Suami diri tak? Diri. Isteri berdiri tak? Diri. Anak berdiri tak? Diri. Harta diri tak? Diri. Semuanya kait bil. Maka satu perkara kita kena tafsir kalimah. Mana? Contoh kita. Panggil? Hidup tak? Hidup. Kita? Diri tak? Diri. Kita ni benda tak? Benda. Nampak? Kita ni tipu tak? Tipu. Tu dia. Selepas tu yang kelima apa dia? Tugas. Kita ni tugas tak? Tugas kita setelah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama. Tu. Tu dia. Habis itu nah. Faham apa dia? Boleh? Habis situ. Kemudiannya habisnya situ lah kalinya. Dapat tulis 5 tadi. Yang berkenaan dengan kata Nabi Khaidi lagi. Siapa tulis dah? Dapat lah 5 lah. Hakikat hidup, hakikat diri, hakikat kebendaan, hakikat tipu daya, hakikat tugas. Tugas kita pagi ni duha tak? Apa dianya? Minum duha, zahir dan batin dengan Allah. Datang kelahnya adalah minum. Datang kelah minum. Sekarang kita sedang minum ni. Berapa lama dah minum? Baru sejam. Ambo dia rasa dah sejam. Yang duduk depan ambo ni baru sejam. Ambo dia rasa dah sejam. Assalamualaikum. Tu dia. Boleh sikit lagi? Ya. Nampak gambaran dia dah? Mana kelah kita ni umpama minum zahir. Maka dalam kelah kita dengan Allah, makanya batin. Maka tidak ada syirik. Faham tak? Tidak ada syirik, maka dosa terlebih besar tak ada lah. Faham apa dia tu? Umpama kalau kita datang kelas, pegang kata bahawasanya saya yang boleh bagi bekas, boleh bagi pandai, boleh bagi faham, itu salah. Saya hanya sebagai menterjemah Allah, mencerita sebagai panggung saja. Panggung. Faham apa dia? Kita duduk depan, Amor main cerita. Main cerita 1 jam, tiba-tiba depan Amor tu faham sendiri. Dia faham apa dia? Faham tanya, tak faham tanya. Baik. Habis itu. Kemudian tenang. Satu lagi tenang. Tambah. Hak kata Nabi Khaidi tadi itu. Ketenangan batin itu adalah hati. Yakin, tenang. Sebab tenang tu dalam. Boleh tenang tu dalam. Ingat tak? Dulu kita bahas. Orang yang sudah bersih, dia rasa lapang dan tenang. Dia faham tak ubah dia tu? Umpama beginilah. Sekarang dah bermula dan sedang bermula angin. Mula daripada 15, 16 sehingganya 1 bulan tempohnya, perhati tengok. Belum gempurnya, boleh gempur. Disebabkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala serah kepadanya makhluknya sebagainya alat menggempurkan bumi, jadi kebakaran dan jadi apa dianya? Angin. Disebabkan cabut paku bumi batin. Ingatlah. Cabut paku bumi batin abang si buta.
Tu namanya si buta. Ini makhluk si buta. Faham si buta? Kita dah cerita dah awal-awal kelas dulu. Awal-awal Korun yang ke-15 kita cerita sebut si buta. Si buta tu dia ada keturunan dia. Dia kenapanya? Dia istilahnya sebab dia lahir daripada awal dia buta. Tapi dia tu tak mati. Faham apa dia? Apabila istilah kepada dia tak mati, sebab dia ada kerjanya. Dunia tak kiamat, dia tak mati. Sebab apa dia? Kerja dia cabut paku. Sebab tu rumah kita kalau cabut paku, untung. Tak? Maka kerja dia cabut paku je. Berarti tengok angin tak jauh daripada kawasan. Berarti tengok. Boleh faham apa dah? Tak jauh daripada kita. Kita mana pula dah? Itu dia. Ibarat seolah kalau cabut paku, tapi paku dah cabut. Paku apa? Paku angin dah cabut. Maka angin sedang berjalan. Di beberapa tempat. Si buta. Kenapanya? Sebab dia tak nampak. Maka dia cabut. Tapi ikut Allah Ta'ala. Sebab apabila dia cabut paku rumah runtuh. Dia tak tahu runtuh macam mana. Dan sebab dia buta. Tapi hati terang. Sebab dia buat ikut tugas. Nampak tak? Kita, kalau kita tak nampak, kita gedah tak? Gedah ya. Boleh. Tapi kenapa kita gedah? Sebab kita nak. Ikut perintah diri kita yang kita mahu tu. Maka kita jalan. Maka si buta itu cabut paku. Bumi pun sama. Dia cabut paku. Kalau dia pocak, contoh, di kawasan tersebut tak ada paku. Maka kalau dia pocak, kuat. Tak gempa. Tu hakikat. Sebab tu semua tu daripada Allah. Hakikat tu nak zahirkan akhir zaman. Bukan syariat nak menzahirkan akhir zaman. Kalau syariat menzahirkan akhir zaman, bergaduh. Tengok akhir zaman sekarang gaduh. Sebab syariat semata-mata tanpa tarekat, tanpa hakikat, tanpa manifat, tanpa hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bergaduh. Sebab Al-Quran zahir. Bukan maknawi. Bukan ma'ani yang sebenarnya. Sebab itu kaedah kita sebut dulu mananya bilangan, terjemah, ibarat, pengertian, tertib. Maka tertib akhir zaman itu syariat, tarekat, hakikat, manifat, hakikat Allah nak menzahirkan semua sebelum dunia nak kiamat. Boleh faham kepada? Maka tanda semua akan zahir. Tak boleh siapa sembunyi. Maka yang boleh menzahirkan dengan tanda-tanda bukan berita. Bukan surat khabar. Maka duduk di Al-Mujadid akhir zaman. Sebab ada padanya sebagai semua ilmu Allah akan kumpul padanya. Sebab apa dia? Ilmu semua daripada mana? Daripada Allah. Allah menjadikan yang pertama daripada apa dia? Nur. Faham maksud dia? Allah jadikan nur yang pertama tu. Faham? Maka ada nur. Disebab nur itulah makhluk semua zahir. Maka zahir semua tadi daripada nur. Maka ilmu zahir tadi daripada nur. Maka nur yang ada padanya Al-Mujadid akhir zaman, maka disitulah tempat sedut ilmu semua satu dunia, semua duduk di pada Al-Mujadid nur tersebut. Sebab apa dia? Allah nak bangkit kiamat dah. Maka ilmu nak kumpul balik kepada nur, maka duduk di nur Al-Mujadid, maka nur tu kembali kepada Allah. Allah nak tarik semua. Dia faham apa dia tak? Tu kaedah dia tak? Maka yang menzahirkan tanda-tanda si pembetulkan agama yang semula. Dia faham apa dia tak? Habis. Sebab itu akhir zaman, berarti tengok Allah Ta'ala akan tarik. Ingat kita bahas dulu apa dia? Makhluk yang kata di mana iman kamu. Yang kita dah bahas dulu. Kumtini kita natalu sumakna. Nampak tak apa? Di mana iman kamu? Pada masa itu Allah dah mula daripadanya bulan Rejab. Mula daripada bulan Rejab, Allah Ta'ala sedutkan ilmu sebahagian-bahagian. Itu tahun lalu. Allah Ta'ala sedutkan ilmu yang ada pada orang yang Allah telah beri. Maka apabila Allah Ta'ala tarikkan ilmu, dia panggil manisan Allah tarik. Maka dia tawa. Dia cerita hanya zahir saja. Orang dengar jadi tawa. Sebab manisan tak ada lah. Umpama dia masak kari, tak ada rasa kari. Umpama rasa kari, tapi rasa macam tak kena. Faham tak apa dia dah? Rasa macam ada satu benda tak cukup. Kita dah pernah buat kiasan dah dulu. Tak gambaran dia tak?
Itulah hakikatnya. Boleh? Itu perjalanan cerita dia nah. Maka ilmu semua Allah Ta'ala kumpul. Disebabkan dunia hampir. Boleh faham? Maka dekat kiamat, tak dekat kiamat, di manusia yang bina tanda-tanda. Boleh? Baik. Batin baik, zahir baik. Itu kata Nabi Khidir. Batin baik, zahir baik. Seumpamanya. Buat macam tu. Batin baik, zahir baik. Seumpamanya. Batin baik, zahir baik. Kita ambil 2 minit lagi boleh lah. Banyak lagi. Batin baik, zahir baik. Seumpamanya. Umpama kita dah bahas tadilah. Boleh? Minum air itu adalah zahir. Boleh faham? Minum air itu adalah zahir. Dapat tulis? Cepat. Baik. Dan batin dengan Allah itu. Dan batin dengan Allah itu. Dan batin dengan Allah itu. Dua tu nampak tak? Minum air adalah zahir. Dan batin dengan Allah itu. Itu apa? Itu minum tu lah. Faham tak? Minum tu zahir. Lepas tu minum tu kena ada Allah. Baru dikatakan batin. Boleh? Itu dia. Kemudian sikit batin hidup. Nak tahu kata batin hidup, ada 4 perkara ni. Kata Nabi saja. Batin hidup mau. 1. Batin hidup dia kena ada mau. Mau makna nak. Batin hidup kena ada mau. 1. Ni kata Nabi Khidir. Yang kedua, hidup. Mau hidup. Yang kedua, hidup. Yang pertama mau, yang kedua hidup. Yang ketiga, tenang. Nampak apa? Gabung dia bunyi. Nampak? Dia. Yang keempat, yakin. Itu dia. Maka hidup dengan hati. Itu kata Nabi Khidir. Baik. Buat kesimpulan daripada 4 tadi, buat macam ni. Nak tulis belakang 1. Daripada 1, 2. Mau, hidup. Tenang. Yakin. Mana? Atas. Mau, hidup. Tenang. Yakin. 4 tadi disatukan kesemuanya tadi saja. Ataupun kesemua. Kesemuanya ataupun kesemua itu 4 tadi tu. Tulis belakang tadi, belakang. Ataupun bawah pada bandai lah. Kesemua itu ataupun kesemuanya mahu kepada batin. Kesemua itu ataupun kesemuanya itu mahu kepada batin. Jangan zahir lah, jangan zahir. Boleh? Dapat tulis? Ada 4 baris 5 baris nak habis tu. Sikit lah, ringkas boleh? Yang supaya cerita tu tak putus. Lepas tu pergi faham sendiri lah. Bagi pisang, koyak makan sendiri. Tu dia. Bagi tembikai, pergi buka sendiri makan. Tak ada, ia lebih kepada nak terjemuh dah. Kemudahan di dalam hati kita. Kemudahan di dalam hati kita. Muda tak tua tu. Faham? Kalau muda ni panggil ibarat kepadanya apa dia? Sentiasa. Ataupun hidup. Muda hidup. Muda tetap hidup. Boleh? Kita terjemah begitu. Kemudahan mana kemudahan kita kehidupan janda. Tulis di bawah. Kemudahan umpama kehidupan. Tulis makna di bawah dia. Terjemah sikit. Kemudahan di dalam hati kita. Kemudahan di dalam hati kita. Selepas tu kita terjemah tadi. Kehidupan di dalam hati kita. Tu dia. Dalam tu ingat kita kena pakai kelimah selam. Ya, selam. Sebab kata ayah kita apa dia selam. Atuk kita tangkap. Allah suluh. Sikit lah. Baik. Iman muda. Iman muda seperti dara.
Iman muda seperti darah. Kalau iman tua tak seperti darah. Itu dia. Ini kata Nabi Khadir. Itu dia. Iman muda seperti darah. Boleh? Oh, tak puas hati pula dah cakap bab ni. Itu dia. Mengakulah, mengaku. Iman muda seperti darah. Dan darah itu. Itu dia. Dan darah itu. Tua, apa dia tua pula? Iman muda seperti darah. Kita tak cakap dah tak darah tu, kita cakap yang darah pula. Itu dia. Apa dianya? Dan darah itu adalah dan darah itu adalah dan darah itu adalah nikmat dan ranum. Dia kata Nabi Khadir, nikmat dan ranum. Apa dia? Kita tak ada ranum dah. Habis itu. Rangu. Rangu. Baik, sikit lagi. 3 baris. 3 baris. Saya tulis tadi, iman muda seperti darah dan darah itu adalah ranu ataupun nikmat dan ranum. Itu dia. Habis. Tanamkan mudamu di dalam hati kita. Ini kata Nabi Khadir lagi nah. Ini lebih kepada kesimpulan. Tanamkan muda di dalam hati kita. Boleh? Tanam kita buat sentiasa. Terjemah. Tanam sentiasa. Ini terjemah ibarat Nabi Khadir nah. Tanam mana sentiasa. Muda atau hidup. Terjemah satu-satu. Muda atau hidup. Boleh? Di dalam tu selam. Hati itu iman. Sentiasa hidup selam iman kita. Nampak apa dia? Boleh? Itu dia tu. Boleh nah? Itu kita belajar syariat, tarekat, hakikat, manfaat, hakikat Allah dekat situ kaedah dia tu. Dah kena pergi zahir dan batin. Tak pergi zahir dan batin tak jumpa. Boleh? Akhirnya, tulis pula. Akhirnya. Mana kesudahannya lah. Iman itu sentiasa muda. Nampak? Akhirnya iman itu sentiasa muda. Sebab apa sentiasa muda? Sebab kita tanam tu. Nampak? Atas jawapan tu. Sekali lagi. Akhirnya iman itu sentiasa muda kerana iman di dalam hati. Iman di dalam hati. Okay? Kerana iman di dalam hati. Nampak tak rupa dia tu? Kita jangan iman dengan ni. Kalau iman dengan ni, bermakna kita percaya dengan ni. Percaya dengan lidah, percaya dengan telinga. Kalau kita iman dengan hati, umpama sentiasa muda, hidup orang ugut macam mana, orang takutkan macam mana, orang usik kita mana, kacau macam mana, kita sentiasa hidup dengan Allah. Maka minum zahir dengan Allah adalah batin. Wallahu alam. Itu kata Nabi Khadir, supaya kita keluar daripada syirik dalam dosa terlebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik yang menciptakan makhluk, iaitu kita. Boleh faham maksud dia? Hanya Allah lah yang khalik, kita tu makhluk semata-matanya. Tak pergi kat mana duk kelima syirik tu pula. Boleh? Apa dia? Habis dah. Habis dah. Nabi Khadir tak habis lagi. Banyak lagi, tapi cerita ni dah habis. Kalau cerita ni berkaitan dengan hak 6 dulu. Imam Syafi'i ingat dulu. Hak katanya Nabi Musa, Abdul Qadir, Fir'aun. Tadi dia kait dengan 6 tu. 6 serangkaian. Wallahu alam. Baik, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada saya diri sendiri, silap dan salah tu saya minta maaf. Itu kekurangan daripada saya. InsyaAllah kita sambung semulanya lagi. Kita tangguh pada ayatnya, dan ia jua menjadi akan dikau. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbil alamin. Muhammadin sallallahu
نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا ارفعنا يا الله من كل وباء والوباء والبلاء والزنا والفحشاء ومن عدو من الإنسان ومن الجن ومن الشيطان وإبليس وفتنة الآخر الزمان وما يطير بالهوى وما ينزل من السماء وما يخرج من رحمتك يا الله رحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الآخرة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sama-sama.